Kuih ni bukan biasa-biasa. Ini kuih yang mak-mak kita dulu buat time kenduri, time raya. Kolej kacang ni lembut, wangi dan penuh nostalgia. Tapi hari ini saya buat version cepat guna serbuk kacang hijau je. Hari ini saya nak share resepi penuh daripada awal sampai ke akhir kolej kacang ni. Jom tengok saya buat. Untuk resepi pertama ni saya buat tahi minyak iaitu menggunakan santan 100%. Hanya masukkan 500 ml santan sahaja, tak perlu tak apa-apa dah. Untuk buat tahi minyak ni tak perlu kacau lama pun, sekejap-sekejap pun tak apa. Bila santan dah macam ni, jangan risau. Maknanya kita dah hampir siap. Inilah dia tahi minyak kita yang dah hampir 1 jam lebih kita masak. Bila dah macam ni, tapis, kemudian simpan minyak dan serbuk dia. Untuk resepi adunan seterusnya, saya masukkan 112 gram gula putih, 375 gram gula merah. Kalau tak nak manis, letak 300 gram pun dah cukup. 300 gram serbuk kacang hijau yang ni saya gunakan daripada rempah cap pengarus. Kalau semua nak tahu, serbuk kacang hijau ni sangat halus, wangi dan dah disangai. Bahagian resepi tadi kita masukkan 400 ml santan pekat. Untuk air pula saya masukkan dalam 1600 ml air. Dan last sekali saya masukkan sedikit garam. Bila dah masukkan ke semua adunan, bolehlah kacau hingga sebati. Sebelum nak masak, kita kena tapis dulu adunan tadi sebab tak nak sedak tu termasuk sekali. Fungsi untuk tapis adunan ni, kita tak nak adunan kita nanti berketul-ketul. Bila dah selesai tapis, bolehlah buka api yang sederhana. Kalau nak adunan kolej kacang tu cantik, jangan berhenti kacau ya. Makan masa dalam 2 hingga 3 jam juga. Bila adunan dah nampak likat cantik dan berkilat, bolehlah tuang dalam loyang. Sebelum nak tuang pada loyang tu, letak plastik untuk mudah dikeluarkan nanti. Bila dah siap, kita bolehlah tabur tahi minyak tadi sampailah penuh. Untuk buat kolej kacang ni, bukan tenaga je perlu kesabaran, tapi masa pun perlu ada kesabaran. Sebabnya nak tunggu dia sejuk, mungkin ambil masa dalam 2 atau 3 jam. Inilah dia kolej kacang klasik tapi cara moden, guna serbuk kacang hijau je. Boleh bawa balik rasa kuih tradisi zaman dulu. Kalau rindu kuih lama, cubalah resepi ni. Dulu nak buat kolej kacang kena rebus kacang hijau, kisar, tapis, ambil masa berjam-jam. Tapi sekarang guna serbuk kacang hijau daripada rempah cap bunga ros ni je. Inilah kunci rahsia resepi turun-temurun. Tak rugi cuba, senang, cepat tapi rasa dia masih klasik. Yang mana nak dapatkan serbuk kacang hijau ni? Dapatkan di rempah cap bunga ros.